Guys, apa khabar semua? Welcome to Saka Market Official. First kali saya nak minta maaf lah kalau lewat sangat saya nak share explanation. Okay. Dan sebelum tu just nak buat satu disclaimer di mana this is not a financial advice. Trade at your own risk. And jagalah korang betul-betul, okay? Alright. Jadi sebelum tu saya nak bagi tahu di mana tiada teknik dalam trading ni. Ini semua pemahaman masing-masing. Jadi ini daripada apa yang saya faham dalam market, saya akan share di sini. Okay. Alright. Yang dapatlah. Sebelum nak tonton video ni, tolong like. Lepas tu komen lah apa-apa yang korang rasa. Komen je. Okay. Okay, first kita start daripada monthly. Okay, di mana monthly masih lagi dalam bullish, weekly masih lagi dalam bullish, dan kalau kita tengok di daily masih lagi dalam daily, bullish. Jadi sebelum ni saya ada share daripada sini kan, by bullish position semua saya dah explain daripada sini ke sini. Previous video korang boleh pergi tengok lah. Okay, now I gonna explain about sebelum ni punya movement yang telah naik sehingga ke atas, sehingga berapa ribu, 5,600 pips ni. Okay. So first kali kalau kita tengok balik di daily, kita tengok memang susah kita nak cari setup. Jadi kita kena pergi masuk dalam H4, kita tengok satu-satu. Okay, kalau kita tengok di H4, di mana price telah pun membuat satu, kejap saya ambil. Okay. Kalau kita tengok di sini, first entry saya ni, saya sebenarnya dah layer dah sebelum tu. Sebelum saya nak tengok price tu nak react ke apa, saya dah layer dah kat sini. Pas saya layer, saya tengok price telah naik sehingga ke sini. Jadi tiba-tiba dia turun balik, dia naik balik macam ni. Jadi itu orang kata kita entry dan kita biarkanlah dia nak pergi. Kalau dia fail, itu lain cerita lah. Okay, kalau kita tengok di sini ada very strong price telah menurun ke bawah. Lepas tu price turun ke bawah 2 kali. Okay, jadi di sini price telah membuat salah satu orang kata bearish punya position lah. Bila saya nampak bearish punya position ni sepatutnya di mana satu tahap tu bearish tu kena continue lah, maksudnya turun. Dan tiba-tiba kalau saya tengok balik di time frame kecil di sini, saya nampak price telah pun react, tak nak turun lagi. Dia macam dah orang kata tenat lah. So jadi saya ambil kesempatan untuk saya adalah untuk mengambil peluang untuk buy dekat sini. Jadi saya buy aja. Bila news tu datang, terus dia datang balik, lepas tu dia naik balik. Okay. Dan satu lagi, keesokan harinya pula saya ada entry dekat sini. Kenapa? Okay, macam biasa, bila berada di kotak ni, sell. Jadi macam biasalah, gold ni penurunan tu sangat kurang lah. Dan satu lagi, masa tu faktor geopolitik, ketegangan antara kebanyakan negara. Dan satu lagi, biasalah war tengah berlaku, tapi itu bukan war sebenarnya. Saudara-saudara kita di situ. Okay, so di sini kenapa kita ada entry adalah because of saya dah entry awal-awal kat sini, kat bawah ni. Okay, because of kalau kita tengok balik, sell position telah pun berlaku. Jadi bila saya nampak balik di certain point di mana price menurun ke bawah macam ni, saya lukis menurun je ke bawah, suddenly dia naik macam ni. And then so saya fikir balik, jadi price ni tak ada orang kata dia tak mau turun lah ke bawah. Jadi saya nampak price tu datang balik, menurun ke bawah. Jadi saya ambil peluang untuk buy lah dekat sini. Maksudnya saya sepatutnya kena buy dekat level-level sini, tapi saya tak dapat. Jadi saya tunggu balik price datang, baru saya entry ke sini. Okay, and then seterusnya, kalau kita tengok balik di sini H4 kan ni, ya betul. Kita pergi ke ini dah explain dah kan. Sekejap. Okay, ni dah explain. Jadi kita pergi ke sini pula.
Okey, kita pergi ke sini. Di mana adalah di sini. Okey. Saya ringkaskan je lah, ya. Okey, bila kita tengok di sini, price telah pun membuat satu bullish yang sangat strong. Lepas tu price telah pun buat penurunan ke bawah. Okey, jadi sepatutnya price ni, kalau macam biasalah pemahaman masing-masing kan. Jadi dia menurun je ke bawah. Sepatutnya price ni dia macam ni kan, dia perlu berlaku macam tu. Just understanding je, tak perlu nak breakout ke atau apa-apa strategi, pendapat masing-masing kan. Jadi ni pendapat saya. Bila saya nampak price telah pun menurun ke bawah macam ni, so saya anggap sebagai price dah telah pun bila dia turun, dia sepatutnya kena turun lagi tau. Maksudnya dia turun lagi ke kan. Baru kita boleh anggap tengah bearish moment. Tengok price macam datang, dia macam kejap dia naik ke atas. Dan saya nampak balik kat sini, dia macam tak nak turun ke bawah lagi. Jadi saya buat apa? Okay, maksudnya price tak nak turun lagi ke dah kot. So jadi saya daya je buy. Ram ni atas. Okay, lepas tu naik lagi. Itu je. Okay, and then kalau kita pergi ke seterusnya, yang mana pula ya? Dekat sini kot, rasanya dekat sini. Okay, jap kita letak kotak side pening pula. Sebab banyak layer sangat kan. Saya dah tutup dah separuh, sikit-sikit saya dah tutup dah. Ni ada sikit-sikit lagi, nanti saya akan tutup lah. Okay, jadi yang ni pula di mana adalah saya di entry dekat mana tau? Saya entry dekat sini. Okay, macam biasa, bila price macam ni mesti orang anggap double top apa semua. Tak apa kan, pendapat masing-masing dan pemahaman masing-masing. Tak apa. Jadi bila dia turun ke bawah macam ni, so sepatutnya lah kan, di mana adalah kalau saya buat macam ni kan, saya letak macam ni. So bila dia datang tu sepatutnya like macam nak cakap dia kena turun lagi. Maksudnya dia kena turun lagi kan. Jadi dia tak mau turun lagi. So dia macam bila satu tahap ni, tengok bearish yang sangat strong. Sepatutnya bearish ni kena turun lagi. Tapi bearish ni, dia bearish, dia naik balik macam ni. Maksudnya macam ni, tengok dia bearish, tu dia naik ke atas lagi. So maksudnya apa? Price still on a bullish direction. Jadi ni semua kejap je dia sell tu. Jadi saya buat bila turun ke bawah, lepas tu saya entry, saya tunggu dia naik balik. Bila price datang balik sekali lagi, saya ambil peluang untuk buy, continue direction because of orang ni lah. Sebab dia patutnya turun, dia turun lagi, tapi dia tak mau turun lagi. Okay, lepas tu yang atas ni pula, ini re-entry je sebenarnya. Di mana sini saya dah entry dah kan. Jadi sepatutnya level ni mesti ramai orang. Macam biasalah SNR level, mesti ada orang yang akan sell apa semua. Saya buat apa? Saya nampak di time frame kecil di sini, di mana price tak nak turun ke bawah lagi. Saya buat apa? Tak apalah, kita buy je. Sebab because of this fella kat belakang ni. Okay, seterusnya yang ni pula kita pergi. Sekejap. Okay, sekejap okay. Bila entry ni, sekejap saya kena letak kotak dulu. Sorry, yang ni bawah ni saya entry kan. Yang ni nanti saya akan explain. Okay, kita pergi M30 kot. Ni nampak M30 kot rasanya lah. Saya kena betul-betul zoom in tengok M15 kot. M15 okey kot ni, M15. Okay, dekat M15 di mana adalah price telah pun menurun ke bawah. Jika contoh yang ni rejection yang sangat strong, sepatutnya turun lah kan. Tapi apa yang berlaku, dia naik macam ni. Okay, tak apa. Lepas tu price continue lagi sekali naik atas. Lepas tu di mana adalah price bila ada rejection, lepas tu dia turun ke bawah, sepatutnya macam biasalah, sepatutnya dia kena drop macam ni kan. Tapi apa yang berlaku adalah price sepatutnya ada rejection yang sangat strong, dia naik atas, sepatutnya dia turun ke bawah. Tapi apa yang berlaku macam tadi lah, naik, lepas tu dia turun, lepas tu dia naik. So saya buat apa? Bila price tengah sell macam ni kan, saya buat apa? Saya continue balik buy lah. Okay, and then dekat yang ni pula, sepatutnya yang ni level ni patutnya turun, tapi saya buat apa? Saya dia buy lagi. Itu je.
And then yang ni paling latest lah, yang saya entry dekat sini. Sekejap saya entry dekat sini. Okay, sekejap saya screenshot Saya pergi kat H1 nampak ke? H1 nampak. Okay. Bila price turun ke bawah. Ni saya dah ambil tapi saya dah tutup dah. Okay, dia turun ke bawah. Okay, ya. Turun ke bawah. Okay, so sepatutnya level ni dari mana adalah, okay, sell position telah pun direka, maksudnya bearish movement lah. Okay, jadi apa yang berlaku adalah price dia turun ke bawah, dia macam stop kat sini. Okay, maksudnya sekejap, I kena tarik ke depan, ke belakang lagi sikit kan, baru nampak. Saya letak H4 lagi, okay kot. Okay, kalau kita tengok di sini, price naik ke atas, betul? So sepatutnya level ni dia turun ke bawah macam ni. Sepatutnya price kena macam dia kena naik sikit kan, lepas tu dia turun ke bawah, betul? Tapi tiba-tiba apa yang berlaku adalah price macam stop dekat level ni. Dia sepatutnya kena turun ke bawah lagi, tapi dia stop. Dia apa yang saya buat, bila dia reject, dia naik, lepas tu dia naik. Saya ada entry juga di level sini. Sekejap saya kena tunjuk di H1. Sekejap saya tunjuk. Saya ada entry dekat sini. Sini adalah sikit-sikit saya ada entry. Tapi yang ni di account lain lah saya entry. Okay, lepas bila dia dah stop, lepas tu dia drop, lepas tu dia naik kan. Suddenly dia sepatutnya macam orang kata dia kena continue menurun ke bawah kan. Kalau saya tunjuk dari mata kasar saya macam ni kan, sepatutnya dia macam, faham tak, dia patutnya kena turun. Tapi dia stop, dia naik balik. Dia turun, dia naik. So saya pun macam, so dia tak mau turun lagi lah maksudnya kan. Saya buat apa, dia naik, dia drop balik kat sini, saya entry je. Lepas tu dia terus dia naik. Itu je, tak ada apa-apa dah. So setakat ni saya punya price telah pun naik sehingga, kalau dikira balik, dah nearly like berapa saya dah close dah sikit-sikit. 5,600. Okay, jadi siapa yang faham, baguslah. Siapa yang tak faham lagi, korang kaji lagi. So explanation ni dia bukan sekadar macam mengajar. Ni orang kata penjelasan je saya bagi. Jadi daripada penjelasan ni, maybe korang punya mata terbuka ke apa kan. Jadi baguslah. Saya orang kata seronok lah kalau ada yang dapat apa yang saya explain. Memang nampak senang, ringkas. Tak ada apa-apa yang menggunakan apa-apa orang kata ada sistem kan. Tak ada. Saya jenis jalan je. Lepas tu modal tu kena cukup sikit bila layer tu. And then tak ada apa-apa yang saya nak promote broker ke apa kat sini. Jadi trade daripada apa, trade betul-betul. Lepas tu jaga risk tu. Dan satu lagi, video-video ni akan ada ni sebab saya bukan promote broker ke atau membuat apa-apa commission. Jadi korang freely boleh tengok je daripada YouTube channel saya. Jadi saya akhiri dengan benda yang terbaik ni. Jadi siapa-siapa dapat lah. Sebelum habis tengok live ni, tengok video ni, korang boleh tap like. Rasa macam okay, nak lagi, korang tulis je komen nak lagi. Jangan lupa like, okay. Share je kepada kawan-kawan yang tak faham apa-apa ke. Baguslah kan, korang pun dapat juga. Saya harap ada serba sedikit membantu. Terima kasih semua. Okay, good luck. Okay, jumpa lagi Saka Market Official. Okay, apa-apa tap like je. Saya tak minta apa-apa. Tap like, komen je. Okay guys, bye. Take care everyone.